Video ni disponsor oleh Nakamichi. Kalau wiper korang dah bunyi macam ni, maksudnya dia dah kering, keras dan juga dah tak boleh pakai. Nampak? Dia punya blade dah keras dan memang akan menjadikan bunyi macam tu lah. Dia akan okey bila ada air je ataupun sabun yang kau keluar daripada kereta tu. So, dah tiba masa untuk kita tukar. Ini dia, wiper daripada Nakamichi. Satu belah kanan, belah kiri lah. Saiz dia pun berbeza. So, barang-barang daripada Nakamichi memang dipercayai kualiti dia sangat cantik dan tahan lama. Ini untuk kereta Azia lah, dia punya puncung dia macam tu. Dan dia claim dekat sini dia di-coated dengan Teflon untuk tahan lama dan juga boleh attach dengan mana-mana vehicle directly. So ini wiper dia. Dia punya blade bukan colour kuning itu dia punya protective case sahaja. So kita buka. Ni sebelah tangan lah sebab aku pegang kamera sebelah kan. So dekat sini kau boleh tengok blade dia sangat lembut dan dia menggunakan material Teflon. So dia tahan lama insya-Allah. Dan sini kau boleh tengok cara pakai dia, cara pasang. Aku dah pasang. Ini bunyi dia. So ini aku nak cakap yang radio ni bunyi, maksudnya aku tak mute video ni. Yang memang tak ada bunyi. So baguslah. Kau bolehlah consider untuk beli. Brand Nakamichi ni sebenarnya bukan keluar wiper je. Dia ada banyak lagi macam Android player dan lain-lain lah barang-barang kereta. Kau boleh check it out dekat website dia dan juga boleh tengok barang-barang dekat Shopee. Okay, untuk barang ni, wiper ni macam biasa kalau jumpa kat TikTok aku letak kat beg kuning. Kalau dekat YouTube ke, kat Instagram ke, boleh check aku punya link dekat bio.